Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ini hari terakhir saya buat kerja di bulan Ramadan ni. So selepas ni saya akan cuti. So untuk hari ni kita akan buat pemasangan dekat Teluk Intan lah, dekat saja. Lebih kurang dalam sejam saya sampai lah dekat tempat saya nak buat pemasangan ni. So kawasan ni abang ni bagi tahu dekat saya, kawasan ni memang tak ada signal apa langsung. So dia ada dekat situ ada 3 buah rumah lah, tapi fokus dia nak buat kepada kedai dia untuk wifi, sebabnya nak beroperasi lepas hari raya nanti untuk kegunaan orang yang datang nantilah. So untuk hari ni kita datang untuk selesaikan masalah abang ni dekat rumah yang kita nak datang ni. Okey, jom. Okey, saya dah sampai dah dekat kediaman untuk saya buat pemasangan ni. Kalau ikutkan kawasan ni penuh dengan pokok-pokok sawit lah. Tapi kebiasaannya kawasan macam ni ada masalah signal. Tapi dalam situasi macam ni ada telco yang ada signal lah, ada telco yang tak ada signal. So untuk hari ni kita nak tengok lah telco apa yang paling okey untuk kita pasangkan wifi dekat kedai abang ni. So kedai dia, utamakan kedai ni kedai dia tengah renovate lah, sebabnya kalau diikutkan lepas raya nanti baru beroperasi. Untuk modem wifi saya gunakan modem G10 IQ. Kalau kita tengok dekat sini saya dah masukkan telco ataupun SIM card ke dalam modem ni. So tak ada langsung signal yang kita tengok dekat sini, tak naik langsung. So nak tak nak kita kena pasang antena lah. Pasang antena baru kita dapat jawapan untuk telco apa yang kita akan pakai. Untuk antena hyperbolic ni saya dah pasang, dah sambung dengan modem G10 IQ tu. So modem G10 IQ tu kita letak dekat situ dulu lah buat sementara, nanti dia akan letakkan para apa semua. So kita try tengok masuk ke dalam dan kita akan buat speed test untuk speed yang kita dapat lah. Dalam banyak-banyak telco yang saya test, telco DG lah, DG yang kita tengok boleh capai speed yang paling tinggi lah daripada semua telco yang ada. Untuk modem kita buat sementara tu kita letak atas kursi ni dulu. Sementara tunggu nanti dia orang akan letak buat parah lah untuk bagi kemas sikit. So untuk signal yang kita dapat band 1, band 3, band 8 complete kepada 4G plus yang boleh lock kepada 3 band lah. 3 band dalam keadaan signal yang cantik. So tadi kita dah buat speed test, speed tu boleh capai sampai 100 lebih Mbps untuk rangkaian DG lah. Kalau telco lain bawah daripada 100 Mbps. So dalam banyak-banyak telco DG lah yang paling orang kata stabil, speed tu boleh capai hingga 100 ke atas. Untuk 4G kawasan memang tak ada 5G, 4G pun tenggelam timbul, ada tempat-tempat je naik 1 bar kepada 2 bar. Tapi dalam keadaan kita dah pasang modem wifi bersertakan antena, kawasan sini memang dah boleh guna untuk rangkaian internet melalui modem wifi yang kita pakai lah. So speed boleh dapat lebih kurang dalam 134 Mbps, manakala untuk upload dapat dalam 43 Mbps. Cukup-cukup laju lah. Dah sesuai lah untuk kegunaan. Kalau kata ada yang nak datang buat QR pun tak ada masalah. Untuk kedai ni dia beroperasi untuk lepas raya nanti. So kebanyakan sekarang ni orang guna QR. So problem dia bila nak guna untuk QR tu memang tak ada line. Sekarang ni dah boleh guna wifi lah untuk kedai makan ni. Lepas raya ni dah orang dah boleh pakai QR lah dekat sini. Dekat sana tu ada satu homestay, 1, 2, 3 tak silap saya, homestay tu rumah ni. Dekat sana tu ada rumah dia. Kemungkinan nanti kita akan gunakan mesh wifi untuk dapatkan wifi melalui kedai yang kita pasang ni. Sebab dia kalau diikutkan utama dia memang kepada tempat ni lah, kedai ni. Sebab kedai ni yang ada pengunjung untuk buat QR. So dah tak ada masalah lah. Okey, selesailah untuk tugasan kita hari ni. Okey, sampai dekat sini sajalah untuk video saya kali ni. So kita akan bersambung, saya dah start bercuti. So saya akan bersambung untuk next video, kita akan pergi ke tempat lain lagi. So kita nak menyambut hari raya lah, untuk kita bercuti, nak cari barang-barang untuk kelengkapan semua. Okey, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri.
maaf zahir dan batin daripada kami berdua, daripada channel Polis Jepun, yang mana yang banyak menonton saya punya channel YouTube ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan kalau saya ada terkasar bahasa apa semua, saya memohon maaf lah daripada sini. Okey, kita berjumpa untuk next video yang akan datang selepas Hari Raya Aidilfitri. No signal, no problem. Bye-bye.